Dah siap kita tanam. Kelapa sawit tumbuh. Besar lah. Dalam 7 kaki. Tengok sampai hujung video pokok yang mana saya cabut. Assalamualaikum. Selamat petang semua, apa khabar? Korang tengok ni kelapa sawit tumbuh ni kat tepi gigi air ni. Dia ni anak kepada sawit yang pernah tumbang ni lah. Dia dulu tumbang ni sebab kena ganoderma lah. Jadi tempat ni saya terlepas pandang, berdekatan dengan sawit yang saya tanam. Sekarang ni dah besar lah. Macam mana ni rapat ni? Aduh. Kadang-kadang fikir nak kita bunuh, sayang dah besar lah. Yang kecil ni saya nak cuba congkel, lepas tu tanam tempat yang kita boleh gantikan. Tu pun ada lagi sepokok. Tu. Kadang-kadang anak sawit ni yang kita malas ni, benda ni ya. Dia boleh tumbuh di celah-celah ni. Alright, tu je lah. So yang ini saya nak congkel. Yang itu saya bunuh je nanti. Potong je punya pelepah dia semua, buah racun lah. Nak dibuang, sayang duit ni. Dah tinggi ha. Alright. Kita akan cungkil dia.